Mesti tak percaya punya, harga generator ni memang betul-betul tak masuk akal. Betul aku cakap korang. Kau tak percaya kan? Kau pergi tekan beg kuning sekarang. Tak apa, tak payah beli, tak payah beli. Kau tekan dulu beg kuning sekarang. Kau tengok berapa harga dia. Murah kan? Serius aku cakap orang, itulah harga dia. So untuk generator ni, kalau kau comparekan dekat hardware, harga dia confirm RM1,000 Confirm RM1,000. Sebab yang ini, engine dia 7 horsepower kan? Engine generator ni 7 horsepower. Dia punya dynamo dia ataupun dia punya motor generator dia lah, senang cakap. Untuk model ni kalau korang tengok dia punya description dia tulis sampai berapa? 4000 watt. 4000 watt tu nak kasih korang faham, destinasi yang kasih lebih mudah faham, dia boleh run 4 biji aircon. Faham tak? Besar tak dia punya power dia? Besar lah tu dia punya power 4000 watt tu. Okey, so macam ni. Aku sekarang ni kalau korang dapat lihat, aku tengah buat projek pertanian, betul tak? Aku tengah tanam sayur, tanam itu, tanam ini, apa semua sekali kan. So jadinya kenapa aku beli generator ni? Sebab aku nak jadikan generator ni sebagai standby. Andai kata blackout ke apa-apa semua, aku dah ada power standby dah. Lepas ni kalau blackout, rumah aku terang lah, senang cakap macam tu. Okey lah, aku tak nak cerita banyak. Sebab generator ni, dia banyak kelebihan dia. Yang pertama sekali, dia senyap. Kau tengok dia punya exhaust dia ni. Tengok dia punya exhaust dia. Nah, kau tengok dia punya exhaust dia. Exhaust dia memang dia buat ataupun dia reka untuk kedap bunyi. So, aku try kasih hidup, korang dengar dia punya bunyi enjin dia. So, aku on. So, startkan dia enjin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hidup Dah hidup. Dah hidup. Senyap kan bunyi dia kan. Itulah dia punya teknologi dia. Okey, jom tengok sini. Berapa power supply dia? 220 volt, betul? Okey. Kalau generator yang tak bagus, bila kita hidupkan load yang besar, current dia akan drop. Tapi yang ini, kau tengok aku hidupkan grinder. Pasangkan kat sini. On. Korang dengar bunyi enjin. Lepas tu korang tengok berapa volt dia punya power supply dia. Okey? On. Bismillah. Memang stable lah. So jadinya dia punya power stable. Bunyi dia senyap. Enjin dia power. Enjin pakai 4 stroke. Tak perlu pakai tuti. So, apa lagi kau nak? Harga. Masya Allah. Tekan beg kuda kau tengok harga dia.